Ladies and gentlemen, please welcome Azlan the Proton Type. Aku Azlan the Proton Type. Cold call laju Salis tak hype. Pelan-pelan naik. Apa perasaan Azlan tak call customer? Masa tu memang takut. Kita belajar apa benda yang kita boleh counter kat situ. Malaysia ni dari segi education tinggalan sebabkan benda-benda basic dari segi insurance. Ada yang okey, ada yang tak okey. Punya banyak lagi benda-benda basic yang orang Malaysia tak tahu. Ada yang ingat interest rate SA yang tetap kan. Dalam industri kereta ni ada tak benda kotor yang orang luar tak tahu? Ambil duit rebate, tak bagi kat customer. Harga kereta RM46,000. Tapi SA ni minta down payment RM9,000. Bagi Azlan, customer Malaysia ni, dia senang dipengaruhi ke tidak? The hardest part is to educate them. Kalau beli dengan awak dapat apa? Benda-benda ni sebenarnya boleh google je. The case Assalamualaikum. Dajahau. Selamat datang ke Melayu Cina Podcast. Okay guys, kita hari ni episod sangat-sangat special sebabkan ada seseorang yang special dan individu tersebut merupakan orang yang tengah viral dekat TikTok tau sayang, betul tak? Ya, betul. Dan dia bukan sekadar viral saja, dia pun adalah sale advisor kepada Proton. Rasanya kalau dah sebut macam tu, ada orang dah ada Ya, idea siapa rasanya tu. maybe ramai yang dah kenal kot siapa Ya. individu tersebut kot. Bukan sekadar SA yang biasa-biasa, tapi dia juga buat lagu viral dengan 7 million views di TikTok. Siapa tu? Siapa tu? Betul 7 million Oh, 7 million. banyak tu. Lagi banyak daripada Saya pernah dapat kita 7 punya million podcast. views tak? Tak pernah. Tak pernah I pernah dapat lah. Ya ke? Pernah dapat. Hebat Tapi lah saya. bukan satu video, dia kena komen semua video. Oh, combine lah. Tapi total tetamu amount. kita ni satu video dah cukup dah. 7 Hebat. million views. Ya. Okay, dia bukan viral sebabkan satu muzik saja, tetapi dia membuat satu call calling yang rasanya ramai yang takut nak buat call calling, call customer untuk bagi tahu, belilah kereta ni kan. Betul. Belilah kereta kan. Ya. Maybe bukan macam tu lah. Ya. Actually, Ada I'm one cara of dia. them. Saya sangat takut cold calling. Call calling Ya. Pernah ada experience dari dulu punya syarikat. Faham. Memang ada requirement untuk buat cold calling kan. Memang saya tak boleh. Ya, apa tu lutut Tak sanggup. lutut ketawa. Cannot. Tapi guys, kita tak payah nak intro lama-lama macam biasa. Ladies and gentlemen, please welcome Azlan the Proton Type. Yay. Assalamualaikum semua. Minta maaf suara. Hilang suara. Apa khabar, sikit. Azlan? Baik, alhamdulillah. Saya Azlan daripada Proton Taman Melawati. Oh dia. Itu signature awak ke? Signature. Itu Okay signature. Azlan, sebelum kita nak sembang panjang-panjang, boleh tak Azlan introduce diri Azlan kepada viewer-viewer yang tak kenal apakah nama Azlan the Proton Type ni? Boleh tak? Okay, so lagi sekali lah intro. Saya Azlan the Proton Type ataupun Azlan daripada Proton Taman Melawati lah. Basically saya adalah seorang SA. SA kita jual apa? Kereta lah, Proton. Itulah serba sedikit. Oh, so sekarang ni memang fokus untuk jual kereta sajalah. Sekarang memang fokus jual kereta. Oh. Rasanya sekarang bukan jual kereta dah. Betul. Sekarang dah jadi influencer, Ya. content creator. Busy ya guys. Saya nak contact Azlan ni pun orang dia sangat-sangat busy Ya. Dia sentiasa ada meeting by meeting Wow. Alhamdulillah rezeki Azlan kan. Rezeki. Ya, tapi sebalik satu topik yang apa tu isteri saya cakap, satu music viral 7 juta views. Itu adalah selepas apa yang dah berlaku. Tapi sekarang ni kita tak nak bercerita tentang selepas. Kita nak patah balik pada peringkat awal-awal, iaitu tentang perjalanan Azlan. Macam mana struggle-nya Azlan untuk dapat apa yang Azlan ada pada hari ni. Macam mana perjalanan tu sebenarnya Azlan? Perjalanan So ni nak cerita yang from Macam the mana? beginning lah. Daripada the beginning. back to 15 years ago. Boleh, tak ada masalah terpulang dekat Azlan. Ya, mana nak start tu? Okay, rasanya kita start daripada first saya masuk dalam sales punya line ni lah. Okay. So I started in a call center actually. Buat call call center. calling, jual insurans masa tu. Wah. Jual insurans. That was my first job. Habis je belajar, masuk kerja terus itulah kerja dia. Oh, habis belajar sampai SPM. Diploma masa tu. Lepas habis diploma terus masuk kerja, terus masuk, buat call. Terus masuk sales, buat call. Diploma tu ada related to apa yang Azlan buat sekarang tak? Hampir because that time I study diploma in multimedia business computing. Oh, okay. Tapi that one is e-commerce lah. E-commerce kan dulu sebelum ada social media kan,
kalau nak menjual biasa kita pakai website kan. kan. Tapi sekarang dah tak ada sangat kot. Website biasa big company ada buat lah. Tapi kalau small business dia tak buat website dah. So dia sekarang agak tak relevan lah sebenarnya. So that's why masuk sales. Sebab sales dia satu, dia punya earning potential dia agak tinggi. Okay, Kan, so dia ada basic and then ada commission, and then that time call center bayar quite good lah. Sebab diploma masa tu berapa je gaji kan. Betul. Tapi ni sales dia ada basic, dia ada commission juga. So that was my first job lah, call center. Call orang jual insurance. Call orang list dia tu memang company yang bagi ke ataupun Azlan kena cari dia punya list? List, dia punya leads tu provided. Memang dah ada dah. Senang lah. Tapi tak senang juga nak persuade orang Betul. over the phone. Betul, sebab dia through phone kan. So it's a very new thing lah. You kena nak tak nak kena belajar masa tu macam mana nak cakap dengan orang kan. And then tapi tak lama pun, setahun je. Lepas tu tak boleh tahan dah. Tak tahan Pressure. Dia pressure dari segi apa tu sebenarnya? Pressure satu, kita duduk dalam office kan, dekat cubicle tu for berapa 8 jam kerja. For 8 hours kita duduk kat situ, and then call non-stop. And then kita kena push dengan boss, kita kena marah dengan customer. Kan, orang cakap kita scammer lah, macam-macam lah. So memang pressure lah. Yeah. For how long Azlan buat call center? Sebab dulu saya pun pernah kerja call center. Saya faham perasaan Azlan tau. Tapi that's why I only can work like for 2 years lah. 2 tahun setengah macam tu. Lama call juga. center for bank. Lama juga. Yeah. So maksudnya mental dia lagi kuat sedikit lah Sebab kan? masa Tak tu juga sudah hampir nak mental. I last for 1 year saja. 1 year? 1 year. 1 year after that masuk retail pula. Retail sales, kita jual fitness equipment. Fitness equipment. Retail dia commission lebih tinggi lah. Faham. Yang itu lama, about 3 years. 3 Hmm. years and then masuk fitness industry. Paling lama 10 years lebih kurang. Tapi still walaupun fitness industry, tapi still kita buat sale juga. Sebab as a personal trainer, selain daripada train orang, you kena jual apa ni dipanggil personal training package. Faham. So Kenapa Azlan pilih kereta? Sebab property pun boleh dapat banyak commission. sebab rasanya masa tu I need kata fast cash lah kan. Kereta simple sikit proses dia. You submit loan, kalau approve kita dapatkan allocation, once deliver, after that you dapat commission, settle. Betul juga. Kalau property proses dia lebih mudah lah berbanding property. Betul, property dia ambil masa sikit kan, berapa bulan apa semua. So that's why I pilih automotive sales lah. Rasanya rakyat Malaysia pun suka beli kereta more than rumah. Ya, betul. Betul. Satu household, setiap orang ada satu kereta. I rasa lebih daripada satu kereta kot. Satu ada. rumah ada yang 3-4 kereta, biji kereta kan. Ada satu kira one individu dia kadang-kadang dia ada sampai 2-3 kereta. First satu kereta untuk pergi kerja, satu untuk travel. So maksudnya orang Malaysia ni kaya-kaya jugalah. Kaya orang Malaysia. Semua kan? kaya. So that's why Azlan pilih sebagai SA kepada kenderaan lah, kereta, sebab lebih senang daripada property kan. Dia makan kena amount gaji yang cantik. Betul. Sitos pun kena cantik kan. Tapi kereta pun sitos pun kena cantik jugalah kan. Kena cantik juga. Kena Cuma cantik dia juga. punya requirement is easier lah daripada compare tu rumah punya kan. Faham. Kalau katakan konten Azlan sekarang kan dah banyak kan. Semua orang dia kenal Azlan melalui konten-konten di social media. Kalau katakan hari ini konten Azlan hilang esok, adakah Azlan masih boleh jual kereta macam sekarang? Boleh lagi sebenarnya. Sebab sebelum I punya konten viral pun, masa tu walaupun engagement tu agak kurang, tapi sales still ada. And then sales ni kita boleh cari dalam macam-macam cara lah. Bukan saja social media is Salah satu cara Salah satu cara. Kita boleh buat direct approach, kita boleh pergi roadshow kan dekat mall, roadshow. And then kita boleh duty juga dekat showroom. So kalau tak ada pun still sales is still jalan lah. Tapi sekarang ni yang paling penting adalah social media lah kan. Sekarang, Kalau you tak ada dekat betul. dalam social media, agak susah untuk buat sales ke, ataupun tak payah ada social media pun orang tetap boleh buat sales. Boleh, tapi you kena mungkin triple the effort lah. Sebab kalau you buat social media, you boleh engage orang lebih
cepat dan lebih ramai. Tapi kalau kita buat traditional punya type kan, mungkin sehari berapa orang je kita boleh jumpa. Betul. So mungkin kena kerja 24 jam untuk dapat satu sale. Ada tak sekarang customer datang mesti cari Azlan sahaja? Dia datang showroom ke, booth Saya nak ke, Azlan dia the kata Proton saya, Type. saya nak beli dengan ada juga, dia. Ada juga. Wah. Ada yang kalau sebab macam kalau dulu sales WhatsApp kan, I jawab sendiri. So sekarang kita bila dah busy, kita pakai admin lah. So kadang-kadang ada pembantu lah. Pembantu betul. So kadang-kadang bila customer tahu tu bukan saya kan, dia tak nak. Tak dia tak nak, dia tak nak deal. Dia Dia tak nak juga deal. dengan Azlan. Betul. dia. Pun ada juga Dia nak macam jumpa, tu. dia nak ambil gambar tu dengan Ataupun dia nak dengar suara kan yang Azlan Ya, call kan. Hello, saya macam mana? Macam mana dia? Betul. Aduh, yalah. Sebab dia bila dah jumpa seseorang yang dah berjaya kan, lagi-lagi famous kan. So memang semua orang nak jumpa kan. Betul. Dia mereka sekerja yang lain takkan rasa macam tak happy lah. Ya, tak ada macam Customer datang, asyik Azlan, my Azlan tak ada turn ke tapi macam nak jumpa Azlan pula. Macam So tu. far okay je. Alhamdulillah, Mostly dekat situ is quite supportive. Tapi of course lah memang adalah satu dua tu memang akan ada yang tak suka, Cemburu kurang lah. senang kan, macam tak habis dia je. Ya. Nak macam mana dia tak buat contoh dia kalau dia Syafiqah the Proton Type nak macam mana dia tak nak buat. Ya. Tapi okay, berbalik tentang apa yang Azlan dah tempuh sekarang ni kan. Azlan dah rasanya satu Malaysia dah boleh kenal lah nama Azlan. Kalau Proton Azlan, Proton Azlan. Ada tak Azlan rasa terfikir macam semua ni macam terlalu cepat lah? Tak juga, because sepanjang saya mula bekerja dululah, lebih kurang 15 tahun dalam sales, and then saya ada buat business juga, pernah try buat business, and then pernah 2-3 kali juga kerugian. Tapi so bila sekarang ni dah dapat lah kan macam ni kan, the reward kan, so saya rasa macam tak adalah sekejap sangat, sebab I've been struggle for 15 years lah. So memang Azlan tahu yang Azlan akan become a somebody lah daripada 15 years ago ke ataupun 10 years ago ke, memang tahu Azlan akan berjaya ke? Tahu tak, tapi I aim for that lah. Oh, you aim for that. I aim, memang letak target lah. So every time bila masuk mana-mana tempat kerja pun, I akan cuba cari kelainan. Apa yang I boleh buat lain daripada orang lain dekat situ. Contohnya ada macam contoh tak? Kelainan dari segi apa? Sebab kan dekat Malaysia ni kan SA kan dah terlalu banyak. Apa yang membuatkan Azlan ni outstanding daripada SA yang lain? Biasanya I akan observe lah. Macam I masuk dalam fitness industry dulu kan, I akan tengok macam mana most trainer bekerja. So apa yang diorang buat, macam mana diorang serve clients. So dari situ I akan cari something untuk ditambah baik lah, improvise lah. Macam masa I kerja as a personal trainer kan, 10 years. Lepas tu my last company, I've become a fitness manager. Tapi masa tu I cuba cari kelainan. I tak nak jadi macam fitness manager lain. So I jadi fitness manager, at the same time I provide training for new trainers juga. So I go for courses lah. Company hantar. So I kerja tu double lah daripada fitness manager lain. This is all experience yang shape Azlan hari ini lah. So is the cold calling salah satu requirement untuk jadi SA? Tak. Tak ada. Sebab itu yang kelainan yang that's Azlan why, cakap. So actually masa I masuk into automotive sales lah kan, I tengok mostly SA dia biasalah through WhatsApp lah. Through WhatsApp, ataupun dia depends on duty ataupun roadshow, which is biasalah semua orang buat. And then until one day I nampak video yang orang cakap lah, I tiru Giuliano Maserali tu kan. And then bila I tengok video tu, I tahu dia ni inspired by The Wolf of Wall Street. And then I fikir balik, aku pun pernah kerja call center kan. Why don't I bring that culture into automotive sales? So instead of kita WhatsApp, kita call terus. So you dapat hebat, jawapan lagi cepat. You tahu dia potential ke tak on the spot. Instead of WhatsApp, kadang-kadang customer reply, kadang-kadang tak reply kan. Tapi ni kita call, kita tak tahu lah dia nak ke, dia just main-main ke. Wah, apa Daripada perasaan? nada tone tu pun boleh tahu Daripada soalan dia, kita dah tahu dah dia betul. ni Joy ni. So Azlan memang tak takut untuk buat cold calling?
Apa perasaan Azlan bila first nak call customer tu? Kalau masa first job dululah dekat call center, masa tu memang takut. Of Getar, course lah, lutut memang getar. Memang kita masuk call center kan, biasa diorang akan provide training tau. Diorang provide training, dia bagi call script. So you ikut je lah script tu, and then at the same time you kena cakap dengan customer. So masa tu the struggle is macam mana I nak baca script, at the same time nak explain, nak interact dengan customer, soalan dia. So kalau dia tanya, dia bagi objection contoh kan, dalam call script tu dia ada objection handling punya point-point lah. So kadang-kadang bila customer cakap, okay saya nak fikir-fikir dulu kena tengok script. Apa nak fikir-fikir, apa jawapan dia. Kita tak biasa Kita kan. tak biasa. Mana satu je tu. Itu baru-baru saja sekarang tu Azlan dah awal-awal lah. experience So after that, dah. bila kita dah script tu dah ada, dia punya structure dah ada, kita just improve the script, kita buat script sendiri. After that dia dah senang dah. So every rejection Azlan dah tahu, saya nak saya nak counter. Kita belajar I lah know dari what to every do. rejection tu, kita belajar apa benda yang kita boleh counter kat situ. Waktu call calling tu ada pernah kena maki tak? Pernah. Pernah banyak kali lah. Macam mana, apa yang paling teruk waktu tengah call calling yang sampai sekarang Azlan masih ingat? Trauma. Takutnya. Trauma lah, trauma. Dia ada dua jenis orang kata emosi lah. Yang saya ingat, satu bila kena maki lah. Memang dia jerit lah, memang dia jerit kat phone kan. Jangan call bising kan. Pun ada satu lagi, scammer So itu rasa macam annoyed lah juga kadang-kadang kan. Sebab bila scammer ni biasa diorang akan minta transfer into the certain account ke apa kan. Tapi bila call center kita jual insurance ke apa, kita tak perlu customer untuk buat macam tu. Kita just perlukan a few details, which is details tu without bank punya approval dia takkan boleh buat apa-apa. So masa call center tu lah dua call yang I rasa macam annoying. So yang maki-maki ni usually ada tak type of customer yang Azlan before call pun dah tahu, saya rasa ini agak susah. Yes. Sebab Ada. kita tengok umur. nama. Nama and umur. Karen. So bagi Azlan, customer Malaysia ni dia senang dipengaruhi ke tidak? Macam senang nak close tak sales? The hardest part is to educate lah sebenarnya. Nak close. Educate maksudnya orang Malaysia ni dari segi education insurans ke? Insurans? Apa-apa pun lah. Apa-apa pun dia agak- mostly the hardest part is to educate them. Kadang-kadang kalau kereta lah contohnya, banyak lagi sebenarnya bila saya berurusan dengan customer kan, I tengok rupanya banyak lagi benda-benda basic yang orang Malaysia tak tahu. Macam pasal insurance, and then pasal loan kan, interest rate. Kadang-kadang ada yang ingat interest rate SA yang tetap kan. So ada yang compare lah macam kenapa you punya rate tinggi kenapa rate dekat sini tak sama padahal interest rate ni bank yang tetapkan based on you punya credit score. So setiap orang berbeza-beza lah kan, betul tak? Betul, setiap orang berbeza-beza, tapi rupanya ramai lagi yang tak tahu benda tu. So dia ingatkan dia boleh pilih interest rate berapa dia nak. So the hardest part is bukan closing part sangat, tapi to educate them. And then bila kita bagi tahu pun kadang-kadang diorang tak nak percaya lah, sebab diorang akan nak percaya yang murah. Itu yang paling susah. Diorang nak percaya apa yang mereka nak percaya. So kan dari segi waktu Azlan, tak kisahlah melayan kerenah customer ni kan macam-macam kerenah kan. Kita dapat semua dia punya private and confidential data. Okay. Account bank lah. Itu kena mintakan account bank punya Bank statement lah. Bank statement nampak lah amount apa semua tak nampak. Betul, nampak. Kan? So Azlan boleh tahulah orang tu kaya ke ataupun orang tu tak ada duit, betul tak? Azlan lebih suka which type of customer untuk di handle? Orang yang dalam account bank tu banyak je jumlah dia ataupun ciot je? Customer biasa. Actually bila kita dapat bank statement customer, kita tak ada masa pun sebenarnya nak go through dia punya bank statement tu. Sebab kita just bila kita dapat dokumen tu kan, kita akan check dua benda je. Payslip, amount dekat payslip, net pay tu berapa, and then dekat bank statement tu berapa yang masuk. Tally kita accurate tally lah. Betul, accurate ke tak. Itu je. So kita kadang-kadang tak tengok sangat. Tengok pun lah berapa balance berapa amount. balance. Tapi kalau cerita tentang customer macam mana yang which type of customer yang Azlan lebih prefer? Okay, ni paling terbaik lah kan.
macam mana ada customer yang senang nak deal lah. Dia macam biasa, of course yang educated lah senang cerita. So dia dah tahu dah proses beli kereta macam mana, dia dah tahu pasal interest rate, dia dah tahu pasal insurance. So dia just mungkin dia nak the best deal, ataupun mungkin dia nak berurusan dengan orang yang dia selesa. Yang itu yang senang. Kita tak perlu nak orang kata educate banyak benda lah, nak betulkan banyak benda, dia dah tahu dah. So kita just give the best service lah. Betul. Macam tu. Sebab saya rasa for SA kan, yang sanggup beli dengan kita tu sudah rezeki dah. Kita tak kisahlah dia loan approve ke tak approve, sebab dia percaya dekat kita SA, dia beli dengan kita, we are very happy already. Betul. So tadi kan Azlan kata yang lebih senang untuk close customer yang educate lah. Educated. So saya nak patah balik kepada isu educate tu, berbalik kepada education. Tadi Azlan ada bagi tahu mention Malaysia ni dari segi education agak ketinggalan sebabkan benda-benda basic dari segi insurance, interest rate pun mereka tak tahu. Macam mana diorang nak belajar benda-benda ni? Daripada mana? Adakah masuk universiti akan ajar? Saya rasa universiti tak ajar benda-benda macam ni. Rasanya benda-benda ni sebenarnya boleh Google je. Kita just kena ambil tahulah. Kita kena ada sikap ambil tahu. So kita nak beli kereta contoh kan. So kita buatlah fact finding sikit. Cari dekat internet kan, pasal interest rate. Kena buat homework sikit lah. Sebab masalahnya orang kita ni suka disuap. Apa ni interest rate berapa, ni berapa, semua nak dibagi. Suka disuap tu satu. Lepas tu masalah dia bila suka disuap ni, kadang-kadang ada SA yang manipulate tau. Dia being manipulative dalam konten kan. So orang bila dengar murahnya, bestnya offer dia, orang terus nak percaya. So dekat situ I nampak itu satu challenge lah. SA yang manipulate dari segi information salah bagi macam tu. Dia buat manipulative punya content lah. I mean dia content yang indirect. Contoh rebate ada 4,000 contoh. 4,000 rebate, cash rebate lah. And then kalau customer tu ada nak trade in kereta, dia akan dapat 2,000. So suppose by rights kita tak boleh combine dua-dua tu sebab it's a different type of rebate. So kalau rebate 4,000 kita kena cakap 4,000. Tapi ada yang suka campur terus. So dia nampak banyak. Dia macam rebate 6,000 macam tu. So bila customer tu kadang-kadang dia tengok konten SA ni kan. Tapi dia tak nak berurusan dengan SA tu, dia cari SA lain. So dia akan minta rebate tu dekat SA lain. Tadi I tengok yang itu ada offer 6,000. Tak kenapa you 4,000 je. You tipu ke? Dia jadi itulah problem dia kat situ. And then you take Azlan punya masa untuk explain the whole thing again. Kita kena explain. And then the hardest part is bila dia tak nak percaya lah. Dulu saya pun pernah beli Proton Iris, my favourite car. Proton Iris. I namakan dia sebab warna merah. Nama dia ialah Ruby. Ruby Red. Ruby Red, ya. Okay. So masa saya beli kan, SA tu macam adalah tekan-tekan sikit, suruh buat tinted, tambah dashcam lah semua. Memang itu requirement ke sebab ada commission? Okay, ini cerita free gift lah. Saya pun macam ada beli satu gift, kereta tapi saya tak nak sebut nama kereta tu. Okay. Dia pun amount waktu tu dia kata nak beli macam ni amount. Tiba-tiba once bank dah lulus, apa dah lulus, dia suruh beli tinted wajib ni apa, dashcam wajib. Lepas tu kalau saya tak nak, dia akan macam marah-marah saya. Macam beli jugalah, kena lah ini, kena include. Tak ada. Why like that? Tekan lah kan. Dia macam tekan. Why ada certain SA satu tekan. Kalau biasanya kalau macam sekarang ni, mostly kalau Proton lah, brand lain I tak tahulah, tapi mostly SA Proton, kalau customer beli dengan kita kan, kita memang akan bagi je free gift. Macam tinted, dashcam itu kita bagi je. tu tak kena bayar ke? Free Dia depends on SA lah, sebab free gift ni dia SA punya duit. Kita orang yang keluar duit belikan untuk bagi dekat customer as orang kata appreciation lah. You guys punya duit sendiri, bukan daripada Proton bagi? Bukan. Company dealer ke company ke, dia tak ada bagi apa-apa. Dia just bagi kereta, kunci kereta, that's it. So SA bila kita appreciate customer kan, dia sudi beli dengan kita, so kita bagilah dia dashcam, tinted. Tapi kalau yang jenis tekan-tekan tu mungkin dia nak commission lebih kot. Tapi yang masalahnya tinted tu kita yang kena bayar.
bukan SA yang bayar kan? Ah. Punya macam mana? Sayang yang bayar ke SA bayar? Masa tu kalau tak silap saya tinted free. Tapi dia akan lagi push macam dashcam semualah. Okay, dia basically pasal tinted lah kita cerita pasal tinted. Tinted dia ada beberapa jenis tinted. Okay, dan biasa kalau tinted yang free gift kita bagi, itu tinted yang biasalah, standard. paling murah lah. Yang paling basic. Paling basic lah. Tapi still okay, quite good. The quality is good. Bukanlah quality yang cikai-cikai kan. And ada juga tinted yang premium. Tinted yang premium ni yang tak tahulah apa, ceramik ke apa-apa lah kan. Yang harga tinted dia mungkin 700. So kalau yang jenis premium macam ni, biasanya SA dia akan recommend dekat customer untuk pasangkan, so that bila customer pergi dekat tinted tu, pasang, and then SA pun dapat something lah. So upgrade. Dia upsell lah, kita panggil upsell. So dia depends pada SA tu lah. Kalau dia nak bagi as a free gift, dia bagi. Kalau dia tak nak bagi, then dia suruh customer untuk top up lah. Ataupun mungkin ada case juga, customer kita nak bagi free gift, kita nak bagi tinted, tapi kita bagi tahu lah ni tinted yang basic sebab dia free gift kan. And then customer tu request untuk tinted yang premium. So then baru kita bagi tahu, okay, kalau you nak upgrade tinted ni, I ada satu kedai, dia boleh buat harga macam ni, you just tambah certain amount je. Pun ada juga. Faham. Okay, let's say lah macam seseorang ni dia nak membeli kereta, dan dia nak beli daripada Azlan the Proton Type kan. Apa yang Azlan boleh bagi tahu dekat seseorang tu yang nak membeli kereta, ataupun sesiapalah kan yang tengah tengok kita punya podcast ni, supaya dia elak kesalahan lah. Kalau macam nak beli kereta, you jangan buat ni, you kena tahu ni, you kena pastikan ni betul. Apa kesalahan yang Azlan boleh bagi tahu dekat mereka, jangan buat? Kalau macam zaman sekarang ni, zaman social media kan, information tu very fast spread. Semua orang boleh dapat information yang sama. So untuk SA menipu tu agak susah. Tapi ada case juga. Ada case SA ni, customer ni dia beli kereta, harga kereta 46,000. Okay. Loan dia lulus 43,000. Okay. So kurang 3,000 lah. Betul. Suppose dia kena tambah down payment 3,000, betul tak? Tapi SA ni minta down payment 9,000. Triple. Okay, interesting. So my advice is, kalau kita nak beli kereta, first kali kita kena tahu harga kereta tu berapa. Okay, nak harga kereta, mana-mana dealer semua sama. Minta je brochure, kat situ dia dah ada harga dah lah, harga on the road kan. So kita kena tahu harga kereta dulu, lepas tu kita kena tahu berapa amount loan yang approve. Itu dua je. So daripada situ kita boleh tengok sama ada, kalau kita request for full loan, kita tak perlu top up lah. Tapi kalau kadang-kadang bank reduce loan. Bila dia reduce loan, kita tengok harga kereta, kita kena tahu berapa sepatutnya down payment yang kita kena tambah. Itu je, simple. Kalau macam contoh harga kereta, let's say lah tadi 46,000. Tiba-tiba ada juga yang SA dia bagi tahu, tak payah zero deposit ke apa? Zero full payment Zero down payment. Zero down payment, zero down payment kan. Zero down payment. So, diorang akan apply loan yang lebih tinggi daripada 46,000 ke selalunya macam tu? Biasa kita tinggikan sikit amount loan tu. So kalau 46 maybe 50 macam tu? Tak tinggi sangat macam tu lah. Kalau 46,500 contoh, kita akan tinggikan 47. Tak adalah tinggi sangat. Ataupun 46,800. Sebab harga on the road tu, insurance tu hanya estimate sahaja. Tapi harga insurance dia berbeza untuk setiap orang. Sebab dia ikut pada umur kan. Dia ikut pada umur kita. So setiap orang dia akan dapat harga insurance yang berbeza. So that's why kita top up sikit dia punya loan tu. So katalah nanti dia punya insurance tu tinggi sikit, so dia tak perlu keluar duit dah. Everything dah covered dalam loan. Faham. Tapi kalau dia increase sampai 50,000 pun, dia akan ada banyak lebihan, betul tak? So lebihan tu company dia tak akan bagi dekat SA, dia akan return balik kepada customer. So customer akan dapat cashback lah. Faham. Cashback ya, itulah betul. Dia cara proses untuk beli kereta, ambil loan kereta dengan motor sama ke berbeza? Sama je. Sama sajalah. Sama lah. Personal loan ke, credit card ke, sama lebih kurang. Rasanya kita dah banyak cerita pasal kereta. Kita cerita pasal Azlan
Betul? Macam mana boleh hasilnya lagu viral dekat TikTok tu? Oh, lagu tu. Lagu tu memang Allah bagi ilham lah masa tu. Masa tu bulan puasa, lepas subuh macam tu. Biasanya during that time, I akan cari leads, siapa yang nak call. Okay. So kalau ada yang belum contact, so I akan jot down lah. Okay, sekejap lagi nak call. So pagi tu rasa macam nak pakai lagu apa sebab at the end of my video kan ada lagu kan. So kadang-kadang asyik nak kena cari lagu baru kan. Ada lagu yang slow sangat, ada lagu yang terlalu hype sangat kan. Susah pula aku nak dance nanti. So rasa macam try lah buat lagu sendiri. So before that Azlan guna lagu orang? Yes. Random lah lagu-lagu mungkin top R&B masa tahun 2000 kan. Tak ada kena copyright claim ke apa? Tak ada kena copyright. Kena cari yang tak ada copyright lah. So that's the itu yang sakit kepala. Itu yang macam kita dah nak fikir nak bercakap dengan orang, tiba-tiba lagu pun kena fikir. So kadang-kadang nak buat cold calling tu, nak buat satu video tu, dia ambil masa 2 ke 3 jam hanya untuk satu call. Sebab nak kena cari lagu. Lepas tu nak kena practice move. Every song different. Pada peringkat awal sebelum ada lagu tu lah. Ya, betul. Pada peringkat So awal. maksudnya Azlan pun suka menari lah. Nanti boleh menari lah Tak dengan sangat saya. Jom podcast kan. Saya nak menari tak sekali? Tak nak. Aduh. Azlan suka tak? Because sekarang dah macam popular and famous kan. Azlan suka tak perasaan ni? Dia nak kata I suka pun tak suka pun tak, because it comes with responsibility lah. Alhamdulillah bila viral, of course income tu bertambah. So that part is good. Ada juga, tapi masa tu semakin singkat. So everyday tu dah pack dah, pagi sampai malam. So kadang-kadang nak tidur pun 3-4 jam. Lepas tu of course lah bila kita pergi event contoh kan, macam hari tu ada event Kowe kan, dipanggil perform. Okay, perform tu saja dah penat dah sebenarnya. So lepas daripada tu kan ramai kan, dia ada lebih kurang 1000 orang kat situ. Ini semua orang nak bergambar. Itu yang rasa macam macam ni rasa dia. Macam tu lah rasa dia bila jadi famous kan. Macam penat juga kan, tapi kita nak kena control lah kita punya reaction kan, muka. Kita tak nak orang fikir kita sombong ke apa kan, sebab kita tak ada pun niat macam tu. Kita nak enjoy juga. So itu je lah dia. Even keluar dengan wife, nak dah kena sweet jaga pun nak jaga. Dah kena jaga sebab sekarang ada ni orang ada orang charm. Kalau pergi mall pun ada je bang ambil gambar bang. Bang pelan-pelan naik. Betul. So maksudnya kalau sekarang ni kalau nak pergi mana-mana dah kena jaga reputation tu, dah kena jaga. Attitude tu dah kena jaga dah. Tak boleh kalau dah. Kalau dulu suka apa, kalau koridor kan tak boleh jalan kan. Sekarang tak boleh dah. Tak boleh dah. Sekarang kalau ada kata-kata pergi toilet je. Betul. Tadi sebelum join podcast pun dia tengok-tengok macam melu kita tengok dulu kan. Makan pun wah ini sedap ni, sekarang. Aduh. Very behave lah. Fame level tu dah berbeza. So maksudnya dia ada kebaikan dan juga keburukan lah. Betul. Banyak peluang pekerjaan. Dan keburukannya Azlan yang lama tu dah takkan dapat lah. Dah tak boleh nak dibawa dah. Azlan yang lama tu dia kena bawa a new character. Sebab you sebagai influence kan. Sebab tu namanya influence, you boleh influence orang-orang lain. Yang lagi-lagi kalau influence tu adalah anak-anak muda, betul tak? Betul. So semua look up to you. Jadi kalau you buat sesuatu benda yang teruk, memang kena kecam. Memang kena kecam. Sekejap je kan. Takutnya. Itu yang the power of influence tu kan. Tapi berbalik dengan power of influence, salah satu punca Azlan ni famous adalah lagu Azlan The Proton Type. Itu lagu dia kan, itu nama tajuk dia kan. Betul. Kalau lah let's say lagu tu tak ada, Azlan rasa boleh capai tak apa yang Azlan ada? Harapkan dengan cold calling punya video tu je, rasa boleh capai tak dengan sekarang? Of course I will try to find apa-apalah yang I boleh buat supaya dia ada keunikan. Mungkin kalau tak lagu, mungkin tak tahulah, mungkin dance move ke kan, something else lah. You punya cita-cita mesti nak some different than anyone else. So itu yang you dapat lah kan. Nak tanya, akan ada lagu baru tak? Coming soon. Ni Azlan and the wife kan, dua-dua kan, Azlan dengan wife menari lah. Ini podcast yang pertama yang akan dapat update. Apa dia lagu apa tu? Ada lagu nama tajuk
Actually ada still in orang kata proses lah. Kita mungkin akan keluar satu lagi, but this time I collaborate ataupun bekerjasama dengan musician lah, composer. But still in process lah. Ada tu. another level ada level. composer. Sebab actually dulu I musician. I ada band sendiri dulu. Wah. So talented. So kawan-kawan pun masih sampai sekarang pun masih lagi ada yang musician, ada composer juga. So bila diorang tengok lagu kau dah hit dah, jom pergi studio, jom kita discuss dulu. Tu yang aku ada like second song untuk kau. Tapi yang lagu tu memang Azlan buat A to Z. Lyrics buat sendiri, tapi to generate the music through AI lah. Kita pakai AI. But still good loh. Still. Sekarang AI pun dah boleh menyanyi juga macam orang yang betul menyanyi AI Betul. Tapi sekarang kan, zaman sekarang kita buat apa-apa pun mesti ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Kan ada haters, ada fans juga. Ada orang kata konten Azlan cringe, Azlan kisah tak? Orang cakap macam tak kisah pun sebenarnya. Dia ikutlah, masing-masing ada your own preference kan. Kalau you tak suka punya konten, mungkin konten orang lain you suka. Tapi macam tu lah, ada orang lain suka konten I. Tak kisahlah. Tak Tapi kisahlah. bagi kita tak rasa macam tu. Cuma ada orang komen macam tu Ada tak orang komen Mamat mesti ni ada lagi haters lah. lah. Ada je. Ada je, Ada. So Tak layan lah. dalam live pun ada juga. So is it? Dia cakap apa dekat Azlan? macam-macam lah. Macam negative things lah. Saya cakap terpulang lah kan. But kalau tapi I takkan dengar pun cakap dia. Sebab at the end of the day it's about me to survive lah kan. Macam contoh orang rumah tengok komen-komen negatif ke, family tengok Akan Apa- ganggu akan tak ganggu tak emosi you punya macam family? rasa nak give up. Tak adalah. tak ada. tak Your family ada. pun Kena tak, strong. tak baca komen-komen, tak adalah. My family pun diorang rasanya, my parents tak adalah kurang lah social media. Kalau ada pun my adik-beradik tapi so far dia okey je. Diorang okey lah. Okey je. Keep up. Positif lah. Kena positif. Betul. Okay, Azlan, saya patah balik lah kepada topik pasal SA. Okey. Straight question ni direct Sebagai seorang SA, berapa boleh buat betul-betul sebulan SA? SA ada SA yang boleh jual 30 to 40 units 30 to 40 units a month. Sebulan. Sebulan. Sebulan Wow. biji kereta Biji kereta. So Yes. that one consider yang betul-betul power lah. ke average tu? Tak, itu memang top lah. Top Itu memang lah. top SA. Wow. Memang rajin lah. Kalau jual 40,000 lepas 40 buah kereta sebulan, akak-akak boleh dapat about berapa? Oh, susah nak cakap sebab different model, different commission, and then tengok juga kalau dia ada bagi free gift ke apa. So tolak after net tak tahu berapa dia dapat kan. Selalunya banyak selalunya macam contoh kereta tadi tu, Iris. Ini Ada masih jual lagi Ruby. Iris kan? Iris dah tak ada dah. Oh, ya. Dah stop production. Orang dah tak nak beli dah, beritahu. Dia stop production last year bulan 9. Why? Dah, jangan nangis kan. Buat tu kan. Okay, contohlah kereta Proton perdana ada lagi tak? Tak ada. Dah tak ada juga aku jual. Saga lah, saga. Itu Okay. dah lama Saga. kan. X50. X50 okay. Ada lagi Ah. Okay, Ada. let's say X50. Harga berapa sekarang X50? X50 after rebate kalau ambil yang berapa premium lah. Premium lebih kurang 105,000. Okay, 105,000 sebagai SA tu kalau dapat jual berapa persen dia akan dapat? Persen commission. Itu actually lain dealer, lain commission. Sebab orang berbeza-beza. Ya, betul. So benda tu kalau for me I tak boleh reveal lah. Okay. Sebab my dealer bagi Yes. lain, Faham. and then dealer lain pula Okay, dia punya com kan. So Jelas. Itu kan semua sama je. tak, lain dealer lain. Oh, And dia then bukan- SA dia ada SA yang ada basic. Ada Basic gaji, basic gaji tolak lah. EPF so semua. Betul. Ada SA yang fully depends on commission saja. Macam mana boleh jadi macam tu? Why? Kenapa tak ada basic? Bukan dia bekerja, dia datang office tu kena ada ni ke? Dia depends on dealer sebenarnya. So kalau dealer tu dia nak bayar you basic, tapi commission dia akan kurang sikit lah. Ya. Tapi kalau dealer yang tak bagi you basic, dia bagi you commission lebih lah. So dari win-win commission situation boleh lah. power.
So memang dua ni je lah. Sama ada you ambil basic plus dengan commission ataupun commission fully commission. Dua tu je lah. Betul. So ada tak dalam industri kereta ni ada tak apa-apa benda kotor yang orang luar tak tahu? Dark side lah, like. Dark side lah. Kan kalau macam pramugara kan dia ada dark side kan. Kalau sebagai SA Macam ada mana saya yang tahu? Dulu apa? Pramugara ke? Itu lain topik. Next topik. Azlan prototype version 2. Dark side Kalau Dark side. sekarang, kalau dulu mungkin ada. Before social media, mungkin ada lah. SA ambil duit ke apa ke kan. Ambil duit apa tu? Macam ambil duit rebate, tak bagi kat customer. Oh, Tapi tu ya. dululah, dulu. Sekarang mostly semua dah ada rules baru, which is dealer dia takkan bagi lebihan duit tu kepada SA. Dia akan bank in terus direct kepada customer. Paling-paling pun sekarang kalau dark side macam tu lah. Apa orang panggil free gift. Free gift mungkin dia free tapi dia tak bagi free. Something like that. Free Tapi gift, bukan dia dah bagi tahu ke? Sepatutnya memang kena bagi lah kan? dia bagi tahu ataupun manipulative punya lah, content itu je macam tu. Lepas tu ada juga macam free gift kan. Biasa kalau customer beli kereta dengan kita bagi free gift standard lah, tinted, dashcam, ada RFID, ada yang bagi merchandise Proton. Tapi ada juga SA yang ni jadi last year kot. Last year ada satu customer ni lah, dia datang kan, dia tanya, kalau beli dengan awak dapat apa? So I pun bagilah. Okay, I bagi ni. Semua you dapat. Okay. Lepas tu dia cakap, oh tapi boleh tak I nak free gift yang macam ni? Dia bagi free gift daripada SA lain lah yang offer kat dia tu. So bila I tengok dalam list free gift tu actually bukan free gift. Tapi memang datang sekali dengan kereta, macam tool set, triangle set, So kapet. Kapet apa semua tu. Tapi dia tulis kapet tu sebagai free gift. Dia tulis semua tu. So mana boleh total macam tu? dekat free gift itu ada lebih kurang 16 ke 20 item. No. So nampak macam banyak kan. Nampak macam banyak Padahal free gift memang datang dengan kereta pun. Itu yang panggil manipulate tu. So kalau free gift ni boleh lah. dia benda yang additional lah kan sepatutnya. So paling-paling pun dark side macam tu lah sekarang. Yalah. Macam contoh dashcam, tinted kan, benda yang memang Proton tak bagi kan. Itu patutnya. Kadang payung pun sama juga, umbrella itu free gift. Itu pun SA yang beli. Bukan Proton yang bagi Bukan. letak dekat tu tak ada. Tak ada. Itu memang SA yang beli. Satu set tu dia ada payung dengan merchandise sikit lah. Merchandise Proton. Itu pun SA beli sebenarnya. So maybe lepas ni Azlan boleh bagi free gift payung yang ada muka Azlan. Ya, bukan. Tak payah nak Macam beratur ni. untuk ambil Dia- gambar dah. macam ni, macam ni, macam ni ke macam ni? Ada banyak. Azlan punya muka. It's a good idea. Kalau special edition macam ni. Nanti dah ada bagi kita dulu tau. Jangan lupa. Okay Azlan tadi pasal kereta ni kan. Once orang tu dah beli kereta, kan dia ada warranty dengan Proton. Kalau Proton dia ada warranty hantar servis kan. I ada pernah juga orang cakap yang hantar dekat Proton lagi mahal berbanding you pergi outsource dekat luar, hantar bengkel-bengkel. So adakah sebabkan Proton nak income banyak ke daripada you hantar direct dekat mereka? Biasanya kalau yang ini bukan dalam kereta saja, rasanya mana-mana big company pun ataupun kita panggil yelah macam service center Proton, every time you datang servis kereta, dia dah ada list apa yang recommended untuk you tukar. Okay. So kalau you pergi dekat bengkel luar, mungkin dia macam ini tak payahlah. Tak payah dulu, tak apa. Ambil ni je, certain things je you tukar. Yang ni tak penting, tak payah tukar. Tapi kalau you pergi service center, because dia ada SOP kan, dia ada dia bukan suka-suka main hari ni minyak hitam ambil kau yang mahal. Tak ada, bukan tak macam ada. tu. Dia ada recommended punya parts yang kena tukar. So that's why mungkin cost tu dia lebih tinggi sikit berbanding dengan bengkel kat luar. Tapi the good thing is kalau apa jadi warranty ada. Satu Tapi lagi, kalau macam dah habis warranty, orang tu tak nak kena hantar dekat Proton ke ataupun bengkel luar? Apa yang you recommend? Yang itu terpulang. Kalau tanya I lah, I rasa better hantar dekat center. Center dia tahu apa yang patut, apa yang tak patut kan. Because tak semua benda kena murah kan. Tak semua benda murah tu bagus, betul tak? Betul. Tapi kalau you rasa memang
oh ni kena tukar lampu belakang, padahal lampu belakang elok je kan. Tu dia boleh cakap lah, rasanya lampu belakang kereta elok je, tak payah aku tukar. Dia boleh bagi tahu lah, tengok lah. Biasa kita sampai kat service center kan, sebelum kita servis kan dia dah bagi list dulu, betul. apa nak kena tukar kan. So kalau kita rasa tak perlu, then kita boleh bagi tahu. Tapi biasa apa yang dalam list tu is what recommended. Better you tukar. Tak nak tukar tak apa. Tapi apa-apa jadi, tanggung sendiri. So Penkil macam Proton ke atau brand lain, dia tak macam Penkil yang dekat luar. Dia tak betul. akan Sebab bengkel kat luar, dia just buat kerja dia je. Okay, you nak tukar apa? Ini minyak hitam saja. Okay, tukar minyak hitam sajalah. As long as dapat sale, okay lah. Ada yang tak ada masalah tapi dia cakap ada masalah. Ni bengkel luar ke? Ya. Tengoklah, tak semualah. Ada juga bengkel luar yang bagus kan. Dia betul-betul ikut apa yang perlu tukar, ditukar. Dia advice lah untuk tukar. Tapi ada yang sambil lewa, sebab kalau bengkel luar tak ada siapa monitor kan. Kalau service center ni dia ada manager untuk monitor you punya servis macam mana. So memang kita recommend untuk pergi service center kepada brand tu sendiri kan. Betul. Sebab dia yang tahu. Especially kalau under warranty. After that kalau nak pergi mana, pergilah. Betul. Pergi kedai basikal pun boleh. Tukar minyak hitam Kedai motor. Aduh. Patut ni kalau orang tanya, kenapa datang sini? Azlan beritahu, ambil lah. Saya dengar daripada Azlan ni. Azlan suruh pergi kedai tapi basikal. yang Penkil tu akan cakap, saya cuma tahu untuk repair basikal saja. Awak pergi jumpa balik Azlan tu. Dia ni kacau lah market kita. Ambil pengsan. Tapi tak ada lah. Bagi dia business tahu. Guys, gurau guys kan. Jangan ambil serius sangat lah kan. Okay Azlan, pernah tak dalam hidup Azlan rasa macam rasa nak give up? Oh, many times lah. Sebelum ni masa I pernah first I buat business, masa tu buat online business. Started all good lah kan. Okay, very good. Kita buat perfume sendiri masa tu, buat branding apa semua. And then bila PKP, bila kena COVID tu kan, PKP, during that time dapat contract untuk supply glove kan, supply glove. And then that contract pula dia in USD. So bila kalau convert tu millions juga dia punya project tu kan. So I buat lah. Bila buat benda tu, itu orang kata first lah kejatuhan tu. Masa tu I kena scam kan. So rugi. Dia tak bayar ke maksudnya duit tu? Kita barang dah hantar, duit tak dapat. Awak hantar dekat mana barang tu? Kita masa tu supply dekat Vietnam dengan India. Alamak. So rugilah about $500,000. Lepas tu ada hutang $150,000 kan. Masa tu ada juga rasa macam nak give up. Tapi dia sekejap je lah. Dia macam depress sekejap. Lepas tu lama-lama dia macam tapi benda tu yang membentuk orang kata jiwa tu, supaya rasa macam entah you got nothing to lose kot. Buat je lah. Jadi rezeki, tak jadi buat lagi. Macam tu je lah. Pasal kehidupan So benda tu jadi a few times lah. And then after that pun ada buat business baju, buat outfit sendiri pun sama juga, benda sama jadi. Dah beli stok, tiba-tiba account TikTok kena ban masa tu, dengan TikTok shop hilang. Aduh. So duit saving yang ada masa tu dah habis lah beli stok ni. So tak jalan. So kalau kata give up tu pernah. Tapi dia nangis sekejap tak ada nangis, tapi dia macam tak nangis dalam toilet lah? Tak ada lah. Masa mandi. Macam-macam cabaran lah. That's why you are stronger now lah. Betul. So kalau Azlan boleh patah balik sebelum jadi viral kan, ada tak apa-apa yang Azlan nak bagi tahu yourself? Apa nak bagi tahu? Rasanya tak ada lah kot. Sebab kalau tak mungkin kalau I boleh patah balik lah, I akan nak fokus on mungkin benda dah terjadi lah kan. Itulah susah juga nak cakap. I rasa kan, sebab maybe semua podcast semua tanya pasal kereta kan. Saya rasa Azlan dia very happy lah dengan fasa kehidupan dia sekarang. That's why dia pun like grateful, bersyukur lah. So tak ada nak patah-patah balik. Cuma kalau boleh mungkin kalau dulu better lah, nak buat lebih baik lah. I mean study betul-betul kan tentang sesuatu tu, then baru kita buat. Itu je lah.
So let's say lah kalau macam ada yang tengah menonton ni, dia melalui fasa Azlan yang dulu tu, apa yang Azlan nak kata-kata dekat dorang? Kalau ada yang tengah melalui lah kan, dia fasa tu sekejap je sebenarnya. Walaupun dia makan masa, mungkin ada orang dia ambil masa 2 tahun untuk recover, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, tapi at one point you akan recover juga. You akan nampak cahaya di hujung terowong tu. Lights at the end of a tunnel. Yeah. You akan nampak benda tu. Jangan risau. It's all about time je. Kalau Allah ni bagi sesuatu bila kita dah sedia je. So mungkin dulu apa yang jadi tu, waktu tu I tak sedia lagi. I tak sedia lagi untuk terima sesuatu. So after all that things happen, it shapes who I am right now. Then mungkin sekarang ni I ready untuk terima. So sebab tu sekarang baru jadi. Dulu tak jadi. So kalau ada yang lalui juga, relax je. Chill. Jalan terus. Kalau jatuh pun, you have nothing to lose. Dah tak ada apa-apa dah pun. So kau buat je. Bangun semula. Jalan Bangun terus. semula dan Yeah. macam ni lah. Be stronger. Enjoy life lah. Enjoy life. Enjoy life lah. Dia macam satu journey kan. Kita datang untuk experience life. Betul. Ada satu soalan bonus. Tadi kan belum habis kita nak tanya. Tadi kan ada mention nama-nama yang Azlan tengok je, ini susah ni. Customer yang susah. Boleh tak spill beberapa nama yang nampak je dah tahu ada Nama problem. seseorang tu lah. Yalah, tak payah nama penuh. Nama yang pertama Azlan Mungkin lah. nama Daniel kan, mana tahu. Nama pertama adalah Azlan kot. Daniel. Nama nombor 2 Penny lah kan. Mungkin Penny pun dalam in the list kan. Nama Nama apa sebab banyak sangat nama ni. Tapi biasanya I akan tengok dia punya age lah kot. Yeah, age. Oh, okay. Age. What? And then soalan yang ditanya. Kalau kalau customer ni dia tanya je soalan macam ni kan, I dah tahu ini mesti payah. Contoh soalan apa ni? Ya, soalan apa tu? Soalan apa tu? Sekejap. Umur dulu. Umur berapa? Betul, umur dulu. Umur ni biasa yang Yang muda ke yang tua? yang Rasa muda kot. muda tak sangat. Oh, tak. Kebanyakannya yang berapa? Dia takut nak jawab tu. jatuh. Dia takut. Risau juga. Tapi ni juga. raw lah. Ni reality sebagai Azlan dah tempuh kan. Benda ni memang betul pun. Bukan, Umur berapa? disclaimer Biasa, bukan rasanya- semua. Dia baik muda baik tua, dia dua-dua ada. Yang susah ada, tapi rasanya yang paling susah yang muda kot. Umur berapa ke berapa tu? Mungkin yang 20-an. 20-an lah. Baru lepas habis Baru lepas SPM? habis study mungkin. study diploma, degree apa kan. Ataupun mungkin yang Yang tu. basically 20-an lah senang cerita. First time buyer. Is it? Is it first time First time buyer? Tak pernah beli kereta? First time buyer pun depends juga. Ada yang okey, ada yang tak okey. so Dia umur macam yang tu lah, dia 20-an. depends pada jenis soalan yang ditanya. Okay, umur kita dah tahu 20-an. Dan soalan dorang apa selalunya? Abang, saya nak beli Proton X70 yang gitu. Biasanya soalan, antara soalan yang kita tahu lah, oh dia ni mesti tough punya ni. Tak ada extra rebate ke? Oh. Tak ada extra rebate. Ini dia sebab masalah dia. Okay, dia first question dia, tak ada extra rebate ke? Okay, kalau kita bagi later, tak ada ke extra free gift? Never ending lah. Dia never ending. Permintaan dia. Itu Faham. antara one of the hardest customer to handle lah. Ataupun kalau jenis yang tanya Saga horsepower berapa nampak macam bijak kan soalan tu, tapi kan Saga je. I mean it's a Kenapa dia nak tanya macam tu, daily punya kereta kan. Set Kan- entry level punya kereta. What do you expect kan? So kalau dia tanya soalan macam tu, kita dah boleh agak dah orang dia jenis macam mana. Macam nak main-main lah, nak apa Macam kan. dia mungkin sama ada dia nak main-main ataupun dia akan demand macam tu lah. Habislah aku lepas ni. I nak tanya pula Iris horsepower berapa Iris? Proton Iris? Iris Saya horsepower lebih kurang satu macam tu. Boleh tambah ni tak? Nos ke? Sorry, boleh tambah ni ke? Turbo ke nos ke? Boleh. Terbang nanti. Boleh nak tambah. Aduh. Saya rindulah kereta saya. Oh. Sekarang dah upgrade dah kereta.
Oh. Dah Masih Kalau masih saya Proton tahu- ke bukan? Tak. Kalau saya tahu dia akan discontinue kan, saya tak Continental. jual. Oh. Continental car, ya. Conti killer S70. Bukan. Saya ada satu kereta dekat sini, satu lagi kereta kat luar negara. Ada dua. Oh. Sebelum ni luar negara lah. Memang duduk sana. Tak ada, memang Malaysia. Memang Malaysia. Malaysia. Oh, okey. Tapi sebab kita selalu travel kat luar negara tu, so kita memang beli satu lagi lah kereta tu. Oh. Okey. Okay. Thank you. Aslan, ada apa-apa soalan lagi tak? Okay Azlan, so basically ni dah sampai penghujung. Terima kasih sangat Azlan sebabkan susah payah je datang ke studio kami yang kecil ni. Okey. Sebelum kita akhiri kita punya podcast, ada apa-apa kata-kata terakhir tak kepada viewer-viewer peminat? Abang Azlan, pelan-pelan naik kan? Ada tak kata-kata? Oh, kata-kata untuk penyokong lah penyokong yang support saya selama ni, saya sangat-sangat menghargai dan insyaAllah saya akan beri balik sesuatu lah kepada penyokong-penyokong yang sentiasa, yang daripada dulu support kan saya punya konten semua. Terima kasih banyak. Wah, mantap guys Nampak itulah tokoh yang hebat Azlan, Ya, the Proton Type. Ya, banyak information. And thank you kita juga dapat hari sudi ni. invite saya Tak hari ni. ada. Kita set. Saya sepatutnya cakap Ya, terima kasih terima sebab hati. kasih, Kan? betul. Jauh-jauh. Sorry kalau ada macam flat sikit hari ni sebab penat lah. Faham, So tak ada dia jadi masalah. Kepala pun dah tak berapa Ya, nak saya ni. faham, tak ada masalah. And Tapi tak ada flat lah, okay. Ya, okay, Kita punya okay. discussion okay. Okey lah. Takut Very macam Dia boring ke bukan, apa kan. dia bukan pasal flat, tapi kita dapat banyak info. Dari Ah. segi macam mana orang nak beli kereta, apa yang kena elak. Sebab saya pun, walaupun saya ada biasa beli kereta, tapi tetap bila nak beli kereta baru tu, kadang kita lupa, knowledge tu kita lupa. Betul tak? Betul. And yang paling penting, saya tahu kenapa Azlan rasa penat. Sebab dia tak menari lagi hari ni. Dia kena menari guys. Okay. Kejap lagi di hujung sesi podcast kita akan tunjukkan menarinya Azlan kan. Menari dandut. Jom. Dandut lain. Jom. Okay guys, itu saja kita punya podcast sesi kali ini bersama Azlan the Proton Type, atau dikenali sebagai Encik Azlan. Encik Azlan nama biasa, tapi paling famous Azlan the Proton Type lah. So guys, terima kasih nonton daripada awal sampai hujung. Minta maaf kalau kita ada terkasar bahasa. Dan saya nak ucap lagi sekali terima kasih dekat Azlan sebab datang ke podcast kami. Dan itu saja guys. Jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe. See you guys in the next episode. Bye-bye. Assalamualaikum. Aku usaha, aku kerja lagi. Aku Azlan the Proton Type. Cold call laju, salis tak hype. Pelan-pelan naik, lepas tu spike. Tengok angka naik siang malam, aku on the grind. Kena tolak, aku senyum fine. Hari ni kosong, esok sign. Rezeki datang bila hati cedera minda line.